Manchester United menang 5-4. Jujur cakap jantung aku hampir pecah bro. Inilah sebabnya kenapa kita semua suka tengok bola sepak. Apa benda ni weh? Game Manchester United lawan Lyon tadi tu semua pun ada. Kalah Korea drama bro. Daripada permulaan game yang cantik daripada Manchester United, gol daripada Ugarte dan juga Diego Dalot, juga 3 save yang cantik daripada Onana. Tapi lepas tu macam biasalah, pemain-pemain semua jadi leka. Defense tidur dan Lyon berjaya comeback 2 sama. Lepas tu walaupun Lyon kena kad merah, mereka nampak lebih berbahaya dan berjaya comeback 4-2. Abang nak bagi kredit kepada Casemiro. Apabila nampak dah tak ada harapan, dialah yang membawa pasukan kita. Dari situ Bruno menjaringkan sepakan penalti diikuti gol yang sangat cantik daripada Kobbie Mainoo. Dan gol kemenangan tak lain tak bukan King Harry Maguire. Hari ini kita tak marah atau bantai mana-mana player kerana kemenangan ini sangat bermakna untuk semua fans Manchester United. GGMU.